Alright, kita move on kepada soalan yang seterusnya. Now, let's say kita ada the integration of 1 over x minus 1. Okay, sebenarnya tak kisahlah plus ke minus 1 ke. Okay, macam inilah bentuk soalan dia. Okay, so ini pun sebenarnya boleh juga awak guna kaedah yang panjang tu, iaitu let u, bla 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 apa semua. Tapi sebenarnya, this, first kita consider dulu, kita tengok x. Adakah x ni kuasa 1? Yes. Adakah x ini dia punya koefisien di hadapan dia positif 1? Also yes. So ini straight away awak memang boleh terus jadikan dia sebagai ln x minus 1 plus c. Okay? Okay lah. For the sake of comparing, let's say kita guna kaedah substitution. So kita ada let u equals to x minus 1. Maka du adalah sama dengan dx sebab 1 kan. So persamaan ni akan jadi the integration of 1 per u du. Which means dia akan jadi ln u plus c. U apa? U adalah x minus 1. So ln x minus 1 plus c. Kan sama je ni. Dua ni. Okay, so nampak tak? Kadang tak payah guna substitution pun, you can just straight away pergi macam tu. Okay? Boleh faham? Macam mana pula kalau contohnya, kita ada soalan, find the integral of 1 over 1 minus x terhadap x. Okay? So, mungkin saya rasa ada yang terfikir, alah, dia jadi ln, okay, kita tulis dulu jawapan. Alah, dia jadi ln 1 tolak x tambah c lah. Okay, ini salah. Okay, kenapa? Tadi ingat tak saya minta awak check dua benda. First, check adakah dia kuasa 1. Okay, yes, betul dia kuasa 1. Adakah koefisiennya positif 1? Tidak, sebab ada negatif dekat sini. So, what should you do? Okay, again, ada dua cara kat sini. Saya tunjuk dua-dua, awak compare lah cara mana yang awak suka. Okay. First, katakanlah kita guna kaedah substitution. Okay, so kalau guna substitution, kita pun let u equals to 1 minus x, maka du akan dapat negatif 1. Okay, du over dx akan dapat negatif 1, which makes this negatif du sama dengan dx. Maknanya persamaan ni akan menjadi the integration of 1 per u, lepas tu ada negatif du dekat sini. Negatif du boleh bawa keluar, so dia akan jadi negatif 1 over u du. So, bila kita integrate, maka kita dapatlah negatif ln u. U adalah 1 tolak x. Okay, tambah c. Okay. Another way is much more straightforward, much simpler. Kita olah persamaan bawah ni supaya dia jadi positif x. Macam mana? Simply by factoring the negative 1. So, dia akan jadi macam ni. Persamaan 1 per 1 tolak x boleh juga ditulis balik sebagai 1 per keluarkan negatif 1. Kenapa saya keluarkan negatif 1? Sebab saya nak jadikan x ni positif. Okay? So, kat dalam ni dia akan jadi x tolak 1 terhadap x. So, dia akan jadi negatif. Saya lupa nak keluarkan. So, dia akan jadi negatif 1 per x tolak 1 dx. Yang ini dah straightforward, dah boleh integrate. Sebab sama macam soalan sebelum ni. Yang ni. Awak boleh dapat straight away jawapan macam ni kan. So, maka jawapan dia akan jadi negatif ln x tolak 1 tambah c. Okay. Ni jawapan tadi, ni jawapan yang sekarang. Okay, apa bezanya? Beza dia adalah, awak tengok ni. This is 1 minus x, this is x minus 1. Yang lain semua sama. So, kalau jawapannya berbeza, okay, saya highlight. So, kalau jawapannya berbeza, kenapa kedua-duanya diterima? Because we have modulus. Okay. Modulus 1 tolak x dengan x tolak 1 akan dapat benda yang sama. Okay, saya tunjuk contoh. Awak ada x tolak 1 kat sini dengan 1 tolak x. Katakanlah x sama dengan 2. So, kalau untuk x sama dengan 2, kita masukkan dekat atas, kita dapat 2 tolak 1. So, jawapan akan jadi 1. Kalau kita masuk dekat jawapan bawah, kita akan dapat 1 tolak 2, iaitu negatif 1. Tapi kan ada modulus kat situ. Modulus tu akan menjadikan dia positif balik. So, jawapannya 1 juga. Sama je. Okay. Still, apa yang saya nak sampaikan adalah, between these two method, iaitu satu yang guna substitution, satu you can just factorize x itu supaya x itu menjadi positif 1 dia punya coefficient. Saya lebih prefer cara yang nombor 2 ni. Okay.